Jadi dah official, Mei dah jual kamera Sony A6700 Mei. Dan Mei ganti dengan kamera ini dia Sony A7C Mark II. Terpaksa lah sebenarnya Mei tak nak jual pun Sony A67 tu, tapi kamera tu ada dia buat khas sikit, so terpaksa jual. Demo pun Mei macam tergalah ambil Sony A7C Mark II ni, nak tengok rasa ada perbezaan tak daripada crop sensor dengan full frame. Walaupun sebenarnya Mei dah ada kamera full frame Sony A7 Mark IV ni, tapi itulah sebab design dia, kata design dia compact dan cantik juga. Sony 7C ni, korang tengok lah, ni dia ada dua, satu warna hitam, satu lagi warna Mei pegang ni, hitam campur silver tu, dia nampak klasik, nampak comel lah. Nampak kalau biasa dengan kamera Fuji, macam kamera Fuji lah, kamera ala-ala klasik tu. Sebenarnya Mei agak berat juga sebab ke Sony A7C ni dia punya upgrade dia tak ada perbezaan sangat dengan Sony A7 Mark IV yang Mei guna learn ini. Kamera Sony A7 Mark IV tu kalau ikut ke semua spek dia ada dekat Sony A7C ni, kecuali beberapa perkara. Contohnya tak ada dua slot lah dalam ni, kekurangan Sony A7C banding dengan 7 Mark IV. Cuma ada beberapa lah kelebihan sikit Sony A7C ni banding dengan 7 Mark IV. Satunya body dia lagi cun, dan juga body dia lagi compact lah kalau nak bawa travel, memang sesuai ni daripada 7 Mark IV. Lepas tunya satunya dari segi video, yang mana video dia ada satu stabilize dia, dynamic stabilize kata silap, betul dah nama dia. Kalau dalam 7 Mark IV, saya tak tahulah Sony dia akan buat ke firmware update. Rasanya tak ada ke untuk Sony A7 Mark IV nak tambah dynamic active stabilize. Sekarang ni tak ada 7 Mark IV. 7C Mark II ada. Metera okey lah, dia lagi stabil untuk nak vlog masa berjalan tu, boleh nampak perbezaan dia. Tapi itu sahaja perbezaan 7 Mark IV dengan 7C Mark II ni. Jadi nak pilih tu macam susah lah sikit sebab dia lebih kurang sama. Cuaca dah makin panas kembali. Okey, jadinya lah ni Mei baru saja dapat kamera Sony A7C ni, baru saja tukar. So hari ni kita nak pergi test panas-panas dulu lah kamera baru kita ni, nak nge-shoot dulu. Satu lagi, Mei rasa Mei tak ada nak review panjang sangat lah dengan kamera Sony A7C ni, kecuali kalau Cik Demo ada benda yang Cik Demo nak Mei review pasal kamera Sony A7C Mark II ni, boleh share dekat ruang komen di bawah. Nanti Mei cerita lebih detail lagi pasal kamera Sony A7C Mark II ni. Sebab bagi Mei sebab dia lebih kurang 7 Mark IV, jadi macam entahlah, macam tak tahu nak review ke apa. So nak pergi photoshoot dah. Dia boleh tak?